Only Malaysia saja yang ada masalah soal workers. Tetapi di Indonesia, dia 100% local one. Kalau kami halau rakyat kamu bagaimana? Okeylah bang, saya nak tunjuk abang satu benda. Yang ini bukan saya yang cakap, bukan saya yang cakap. Malaysia sekarang sedang mengalami krisis tenaga kerja semenjak dipulangkannya tenaga kerja Indonesia, terutama di sektor perkebunan sawit. Itu langsung turun ya hasilnya dia, bahkan tidak ada yang menjadi. Dan DPR masih membahas ya bahwa tenaga kerja Indonesia lebih cekatan daripada tenaga kerja yang masih di Malaysia dan Bangladesh. Nah, sebagai videonya kita langsung aja reaksinya di channel The Wenderer ya. Ada sebuah videonya berjudul DPR Malaysia menjerit mau seperti TKI tapi sawit malah rugi. Pekerja Indonesia lebih mahir dari kita. Pertama kita langsung aja cek itu. Pekerja Indonesia mahir. Only Malaysia saja yang ada masalah soal workers. Tetapi di Indonesia, dia 100% local one. Kalau kami halau rakyat kamu bagaimana? Okeylah bang, saya nak tunjuk abang satu benda. Yang ini bukan saya yang cakap, bukan saya yang cakap. Ini Bangladesh versi Indonesia ya. Wow. Tetangga kini dibuat pusing karena jumlah pekerja Indonesia terus berkurang. Mereka sebenarnya butuh pekerja Indonesia, tapi gengsi. Malaysia mencoba melatih tenaga lokal untuk sektor kelapa sawit, namun hasilnya belum memuaskan. Mereka sendiri mengakui bahwa pekerja Indonesia jauh lebih terampil dan berpengalaman dalam pekerjaan ladang sawit. Meski netizen Malaysia sering mengejek TKI Indonesia, kenyataannya sektor sawit mereka sangat bergantung pada tenaga kerja asal Indonesia. Pekerja asing dari negara lain seperti Bangladesh dianggap kurang mahir dan tidak memiliki pengalaman yang cukup. Mau tak mau, Indonesia tetap jadi andalan utama di balik industri sawit Malaysia. Tenaga kerja asing. Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamarudin menjelaskan sehingga kini perladangan kelapa sawit mengalami kekurangan 28,940 pekerja. Kalau kami halau rakyat kamu bagaimana? Rakyat Malaysia yang masuk ke Indonesia tak ramai. Yang paling ramai rakyat kamu. Wajar dicambuk betul. Yang paling ramai rakyat kamu mencari rezeki di Malaysia. Itu paling ramai. Rakyat kami yang pergi Indonesia tak ramai. Nak kerja apa dekat Indonesia? Duit kamu murah. Tahu tak nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu sama dengan RM100 Malaysia. Rakyat Malaysia pergi ke Indonesia melancong, bukan pergi kerja, bukan pergi buka kedai, bukan pergi mencuri harta kamu. Ini berapa juta orang rakyat kamu masuk ke Malaysia ini. Kalau kami halau rakyat kamu bagaimana? Membekukan pengambilan pekerja dari Indonesia. Banyak negara lain yang nak kerja sama di Malaysia. Bukannya nak ambil dari Indonesia je. Okeylah bang, saya nak tunjuk abang satu benda. Yang ini bukan saya yang cakap, bukan saya yang cakap. Tapi pengarah MPOB yang cakap. Pengarah MPOB, Lembaga Minyak dan Sawit Malaysia lah. So saya nak baca sikit supaya kita boleh faham. Abang pun boleh faham. Okey bang, sebenarnya negara kita ni memang memerlukan tenaga kerja asing daripada Indonesia, terutamanya di sektor perladangan lah, sektor sawit. Kalau abang baca artikel kat belakang saya ni yang baru dikeluarkan pada 10 Februari 2024. Apa masalah di sektor perladangan sekarang ni adalah kita kekurangan tenaga kerja 38,000 tenaga kerja ladang. So apa yang dia kata kat situ, sektor perladangan sawit di negara ini memerlukan sekitar 38,000 tenaga kerja dan jumlah itu dijangka meningkat. Itu menjadi cabaran utama. Ketua Pengarah Lembaga Minyak Sawit Malaysia, Datuk Dr. Ahmad Parvez. Peningkatan itu mungkin dijangkakan berikutan kerajaan masih lagi membekukan permohonan kota pekerja warga asing. Okey, kat sini poin dia. Okey, jelasnya sektor itu sangat bergantung kepada tenaga kerja asing terutamanya dari Indonesia. Kita sedang rekrut 60 tenaga-tenaga muda lokal. Kerana penting kita nak buat pilot test ni ialah kita nak tukar persepsi pekerja ladang ni. Utama kita nak mereka ni specialize dalam harvesting.
harvesters ni sangat penting kerana kalau kita ada 100 pekerja dalam ladang, 50% adalah harvester. Jadi kita nak train kita punya lokal muda-muda ni untuk masuk dalam kita punya TVET. Kita train dia macam mana nak harvest pokok kelapa sawit ni, dan kita tukarlah dia punya jenama. Janganlah kita panggil dia pekerja ladang, kita panggil specialized harvester. Jadi dengan harapan gaji dia boleh dapat up to 3,000. Kalau gaji ada macam-macam lagi yang dapat, maka dia akan menjadi tarikan kepada mereka. Ini saya sebut kerana only Malaysia saja yang ada masalah soal workers. Tetapi di Indonesia, dia 100% local one. And then dia punya harvester kat sana is very specialized. Sebab tu sebahagian daripada mereka datang sini dan mereka lah yang harvest. Jadi soalan saya, sejauh manakah langkah ini berjaya menarik minat warga negara menjauhteri sektor perdagangan dan mampu mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing? Terima kasih. Terima kasih, Wabi. Kita kena ucap terima kasih pada Sandabi. Kerana Sandabi apabila dia mengambil inisiatif untuk rekrut lokal, pekerja-pekerja lokal tempatan, dia telah berjaya mengambil hampir 700-800 pekerja dalam ladang-ladang mereka. Tetapi mereka tu cuma bawa mesin. Dia bawa basically centered around logistik dan kilang. Tapi harvesting masih tak ada. Sebab tu harvesting ni specialized job yang kita kena train. Tapi apa yang Sandabi buat ni terbukti bahawa masih ada lokal yang nak kerja, tapi kalau kita panggil dia different ni. Macam Sandabi tak silap dia panggil apa ni, specialized machinery operator, something like that. Dia kena tukar nama tu. Dia kalau kita cakap dia ni kerja ladang, kerja buruh, dia girlfriend pun lari ke dengar. So jadi kita kena jaga ni. Pasal apa? Dia pasal mereka ni ada proper education. Jadi ada yang diploma, ada yang keluar daripada TVET. Same thing lah macam harvester ni. Harvester ni yang berhormat, dia kalau definisi sekarang ini, kalau kita ambil orang daripada Indonesia atau mana-mana negara lain jadi harvester, dia buat 7 benda. Apa dia buat? Pertama, dia kena menilai buah mana nak petik. Nombor 2, dia nak kena tahu macam mana nak potong pelepah. Nombor 3, nak kena potong buah tandan. Lepas tu nombor 4, dia kena susun pula pelepah. Lepas tu nombor 7, nombor 5, dia dah susun buah pelepah. Lepas tu dia ambil buah sawit, nak kena bawa masuk dalam lori pula. Lepas tu mana-mana loose fruit, dia pula nak kena kutip. Lepas tu kemudian dia memindahkan barang-barang ni semua ke tepi jalan untuk orang datang pergi ambil. No, kita punya local harvester ni, kita nak dia specialize buat 3 benda je. Boleh menilai buah macam mana nak potong, buah mana yang nak potong, kemudian potong pelepah, potong buah jatuh. The rest foreign workers boleh buat lah. So they can just focus on specialize ni. Sebab specialize inilah bila tak ada, bila kita berdepan dengan COVID, 20-30 bilion nilai buah tak boleh buat keluar. That's the reason why kita nak kena buat. Tapi kalau 20-30 bilion hasil tak boleh dapat toreh kerana tak ada harvesters, kalau ada lokal, payahlah lebih sikit apa dah. Ya Mohd Menteri, sawit ini penting kerana tanpa sawit, Malaysia akan jadi next importer. Tetapi sawit ini adalah bergantung kepada pengeluaran. Jadi apakah pandangan Yang Berhormat? Sebab saya anak peneroka Yang Berhormat. Saya di kawasan Paya Besar ni ada 16 rancangan Felda. Dan saya lihat sendiri ladang kelapa sawit ni buah ada, tetapi tidak ada pekerja dalam ladang kelapa sawit ini. Kalau kita tahu sawit ni penting untuk negara kita, jadi apakah usaha yang dibuat oleh kerajaan untuk memastikan ladang-ladang sawit kita ini buah ada, kualiti tinggi dan dapat kita keluarkan supaya ia dapat meningkatkan ekspor kita. Itu yang pertama. Inilah ironi yang terjadi, dicaci di media sosial, tapi dibutuhkan di lapangan. Malaysia akhirnya harus menelan gengsi sendiri. Oke guys ya, itu tadi kita lihat ya betapa
lumpuhnya ya ladang sawit dari negara tetangga kita ya, karena mereka baru mau merekrut pekerja lokal, dan dibandingkan dengan pekerja Indonesia tentunya lebih mahir pekerja Indonesia ya. Sangat terlihat dampaknya ketika pekerja Indonesia berkurang, maka langsung kelihatan ya dampaknya. Oke guys, buat teman-teman semua, jika kalian ingin buat komentar silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya Adi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.